Ira, segala kemewahan yang ada sekarang ni, yang kita miliki sekarang ni, datang daripada usaha abang sendiri. Satu sen pun abang tak guna duit mak. Hidup kita berkat juga. Ira rindukan mak. Kalau dah tahu rindukan mak, kenapa tak tahan mak sama halau dia? Ha? Kenapa? Sebab abang masuk zina. Abang ni tak guna ajar adik buat yang bukan-bukan. Hukum abang. Hukum. Abang memang jahat. Pukul abang. Pukul. Tak penting abang. Pukul. Kesian mak. Tak mana sekarang ni berempat. Tak makan ke tidak. Ha? Biar Tuhan balas apa benda yang dia buat ke kita. Terkadang mati dengan penuh dosa. Lepas makan tadi mak terlelap. Melanda menantu mak. Ada, dia tunggu kat luar. Mak nak pergi mana ni? Mak nak bersiap-siap lah nak jumpa menantu mak. Alah, mak dah cantik dah. Tak payah. Jom. Mana? Tu yang pakai baju kurung biru tu. Dia cakap arwah mak dia yang buatkan. Cantik tak mak? Nama dia Zetira. Pol mak. Mak nak semayang dulu. Takut habis waktu. Saiful tunggu mak kat luar Ya. Cik Saiful, Puan Kasum diminta berhimpun dengan lain. Ada mustahak katanya. Saya nak jumpa mak kejap. Mereka semua dalam bilik ketua. Tapi tak apa. Terima kasih. kenapa? Tadi mak nak jumpa. Tidak rasa dia ada hal penting tu. Tak apalah Saiful. Esok-esok kita boleh datang lagi kan? Jomlah. Minta maaf bang, boleh sejumpa dengan mak sekejap? Minta maaf lah Encik. Undang-undang di sini waktu melawat sampai pukul 9 je. Lagipun diorang semua dah tidur. Encik datang besok je lah. Bukannya apa, saya rasa tak sedap hati lah. Kalau ada apa-apa, mereka akan hubungi keluarga yang terdekat. Encik jangan risau. Kalau macam tu tak apalah. Terima kasih ya. Sama-sama.
Kenapa kau nangis? Kau orang yang nak jadi macam ni kan? Kau jangan kurang ajar dengan aku, Saiful. Dan tolong jangan cuba kurang ajar dengan adikku. Aku kurang ajar ke kau yang kurang ajar? Anak tak kenang budi, tak sedia diuntung. Rakalah tempat kau orang. Kau tak tahu apa-apa cerita, kau boleh tak tolong jangan masuk campur. Ini soal keluarga aku. Soal keluarga kau, soal aku juga. Bapak kau, bapak aku. Mak aku. Mak aku bukan mak engkau kan? So apa masalah sekarang ni? Masalahnya sekarang, aku dengan Tira diharamkan berkahwin. Sebab kita orang ni adik-beradik. Maknanya, mak engkau, mak aku juga. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Ada juga orang sudi terima pelacur sebagai mak ya. Ha? Ambil Saiful, ambil aku sikit dah heran. Apa Man? Sanggup apa Man panggil mak masih seorang pelacur? Memang dia pelacur.